Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Faika binti Rosudin, calon ijazah sarjana muda pendidikan muzik. Hari ini saya akan membuat video mock teaching tentang pembelajaran pendidikan muzik. Kelas. Yes. Oh yes. Assalamualaikum semua. Nama cikgu Nurul Faika binti Rosudin. Boleh panggil Cikgu Ika. Hari ni Cikgu Ika nak ajar apa ya? Cikgu Ika nak ajar tentang alat muzik. Alat muzik apa kita nak belajar? Alat muzik ni banyak. Ada gitar, ada drum, ada ukulele, ada piano. Okey, hari ni Cikgu Ika nak terangkan tentang alat muzik ukulele. Apa tu ukulele? Ukulele ni sejenis alat muzik seperti gitar tapi mempunyai saiz yang lebih kecil. Kalau gitar ada 6 tali, tapi ukulele ni ada 4 tali je. Siapa nak tengok? Mesti semua nak tengok kan macam mana bentuk ukulele ni. Ada 4 tali je, kecil kan? Okey, jom cikgu tengok macam mana je rupa ukulele ni. Okay. Ni, ini namanya ukulele. Ukulele ni mempunyai 4 tali. 1, 2, 3, 4. Ukulele ni ada 4 tali. Kecil kan saiz ukulele ni? Ukulele ni berasal dari mana ya? Macam mana boleh terbentuknya ukulele ni? Ukulele ni kalau semua nak tahu, dia berasal daripada Kepulauan Hawaii. Kepulauan Hawaii iaitu negara barat lah. Kita dapat tahu alat muzik ukulele ni daripada Kepulauan Hawaii iaitu daripada orang barat. Jom kita belajar tentang 4 saiz kumpulan ukulele. Ukulele ni mempunyai 4 jenis kumpulan, iaitu yang pertama ialah soprano. Yang pertama ialah soprano. Soprano ni adalah ukulele yang bersaiz 21 inci. Mesti semua tertanya-tanya kan, macam mana saiz ukulele soprano ni? Ini adalah ukulele yang bersaiz soprano, iaitu 21 inci, yang paling kecil sekali. Dia mempunyai 4 tali, mempunyai saiz yang 21 inci, iaitu compact, sangat kecil. Okay. Yang kedua ialah ukulele yang bernama concert. Kedua ialah ukulele yang bernama concert. Concert ini adalah ukulele yang bersaiz 23 inci. 23 inci ni besar sikit berbanding dengan ukulele soprano yang bersaiz 21 inci. Hari ni cikgu bawa contoh macam mana ukulele concert. Ini adalah ukulele concert yang bersaiz 23 inci. Kalau kita bandingkan dengan ukulele soprano, dia mempunyai saiz yang lebih besar dan lebih tinggi. Bahagian atas lebih tinggi dan bahagian bawah lebih besar. Yang ketiga ialah ukulele tenor. Tenor ni adalah ukulele yang mempunyai saiz 26 inci. Dan yang terakhir adalah ukulele bariton. Bariton adalah ukulele yang paling besar, iaitu mempunyai saiz sebesar 30 inci. 30 inci ni sangat besar. Boleh dikatakan sebagai gitar yang medium. Dia sangat besar. Jadi, kita ada 4 jenis kumpulan saiz ukulele. Yang pertama ialah soprano 21 inci. Yang kedua ialah concert 23 inci. Yang ketiga ialah tenor 26 inci. Dan yang terakhir sekali adalah bariton 30 inci. Kelas. Yes. Oh yes. Seterusnya kita akan ke bahagian utama ukulele. Bahagian ukulele yang utama mempunyai 3. Yang pertama ialah head, yang kedua ialah neck dan yang ketiga ialah body. Head adalah bahagian atas, di mana bahagian tuning pegs yang dikatakan sebagai kepala ukulele. Yang kedua ialah neck. Neck adalah bahagian kedua di bawah tuning pegs yang dikatakan sebagai tengkuk batang ukulele. Dan yang terakhir sekali adalah body. Body ialah
adalah bahagian terakhir iaitu badan kepada seluruh ukulele yang memberi peran utama untuk mengeluarkan bunyi pada tali ukulele. Yang pertama ialah tuning pegs. Tuning pegs ni adalah pehala atau dikatakan sebagai peran utama untuk menegangkan dan mengendurkan tali ukulele yang dikatakan sebagai string. 4 tali ini akan dikawal, diketatkan dan dikendurkan melalui tuning pegs. Yang ketiga ialah penanda fret. Penanda fret ini adalah titik-titik yang berada di setiap fret sebagai tanda. Yang keempat ialah sound hole. Sound hole ini adalah lubang bunyi. Lubang bunyi ini adalah peran utama untuk mengeluarkan bunyi daripada tali yang dipetik. Yang kelima ialah string. String ini adalah peran utama untuk berbunyi, iaitu tali ukulele. Jika tiadanya string atau tali ukulele tidak dapat dibunyikan. Yang terakhir ialah bridge. Bridge ni adalah penyokong tali gitar, iaitu apabila string ini dipasang daripada tuning pegs ke bawah, bridge ini akan menyokong tali gitar untuk lebih ketat. Okey kelas, topik terakhir ialah tuning. Siapa tahu apa itu tuning? Tuning ini adalah perkara yang perlu dibuat sebelum bermain ukulele. Keempat-empat string perlu dituning mengikut bunyi yang ditetapkan. Tuning ini terdapat 2 cara. Cara menggunakan alat pendengaran dan juga cara elektronik. Untuk mendapatkan bunyi yang sepatutnya, tuning pegs perlu dipusing, ditegangkan atau dikendurkan mengikut ketetapan bunyi yang betul. Untuk tuning secara manual, cikgu mempunyai 1 trick and tips cara mentuning tali ukulele secara manual. Ini adalah cara daripada cikgu untuk menetapkan bunyi yang sesuai dan yang betul pada tali ukulele secara manual menggunakan alat pendengaran. Cikgu akan sebut, cikgu yang comel. Ini adalah tips and trick cara yang manual. Cuba kalau kita kendurkan tali yang pertama. Cikgu yang comel. Kan bunyi dia lain. Tapi apabila kita menggunakan trik saya, menggunakan alat pendengaran. Cikgu yang comel. Bunyinya akan lebih sedap dan mengikut bunyi yang betul, tetap dan sesuai. Ini adalah tips manual daripada cikgu. Yang kedua, kita mempunyai apps iaitu Guitar Tuner. Dia adalah salah satu aplikasi yang mentuning ukulele secara elektronik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Harap semua faham tentang pembelajaran hari ini.